Kalau yang belakang ni leceh sikit. Sebab apa? Dia menggunakan skru. Yang ni aku nak buka ni tanpa menggunakan skru. Okey, untuk dia punya material ni 100% plastik. Yang ni tak payah risau, jangan masukkan je ikut soket dia. Buka. Lepas tu pintu dia korang kedepankan. Okey, dekat sini dia ada klip dia guys. Just tekankan je. Nampak tau? Dia lock lah. Buat kiri kanan. Lepas tu yang ni sebelah belakang dia. Step yang sama. Okey, ni adalah tingkat dia yang pertama lah. Bila korang tekan dia akan lock. Kiri dengan kanan. 2 atas, 2 ni bawah. Okey, dia akan melekat dengan cantik Sebab apa? Dia menggunakan magnetik. Okey, ni tingkat pertama. Yang ni untuk tingkat kedua, masukkan, lockkan saja. Kiri kanan. Tingkat ketiga dia. Okey, ni tingkat keempat. Okey, last kali. Ni tingkat kelima dia. Okey, untuk last kali dia ada bagi penutup ni. Sama je step dia. Tanpa menggunakan sebarang skru, korang dah boleh dapatkan satu rak display yang cantik lah. Roda dia ada lock kat sini. Jadi bila ada muatan yang berat, kita boleh gunakan roda ni lah. Untuk letak apa? Letak korang punya pakaian boleh. Akak-akak letak barang-barang masak kan. Letaklah minyak ke, sardin ke, bawang dalam ni. Memang cantik. Untuk anak-anak pun okey. Letak buku sekolah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat.